Pernah tak anda perasan, ada satu minuman ni kan, tiba-tiba je ada kat mana-mana. Buka TikTok, nampak dia. Pergi bazar, nampak dia. Macam dah ambil alih Malaysia pula. Hari ni kita nak bongkar fenomena lychee kang ni. Okey, jom kita siasat sikit. Apa cerita sebenarnya? Dengan cuaca Malaysia yang panas lit-lit sepanjang tahun ni, kan, minuman ni macam, jawapan kepada semua doa. Dia bukan setakat minuman biasa tau. Dah jadi macam satu trend yang semua orang wajib cuba. Kalau tak cuba, macam ketinggalan zaman pula. So, lychee kang ni apa benda sebenarnya? Asalnya dia ni pencuci mulut tradisional Cina. Orang dulu-dulu makan untuk sejukkan badan. Sebab dalam tu banyak herba. Tapi, yang kita nampak viral sekarang ni, itu versi moden. Dia dah di-upgrade. Dihidang sejuk-sejuk dengan ais, macam-macam lagi bahan tambahan. Memang ngam dengan tekak kita zaman sekarang. Tapi kan, persoalannya, kenapa sekarang? Kenapa tiba-tiba je meletup? Apa ramuan rahsia dia sampai minuman tradisional ni boleh jadi sepopular ni? Alright, jom kita bedah siasat sikit anatomi kejayaan viral dia. Jadi, apa rahsia dia? Rupa-rupanya ada 4 kunci utama. 4 benda ni bila gabung, dia jadi macam satu perfect storm lah yang buat lychee kang ni jadi sensasi. Jom kita tengok satu-satu. Pertama sekali dan ni yang paling obvious, dia sangat-sangat menyegarkan. Gabungan herba-herba dalam tu memang terkenal boleh sejukkan badan kita dari dalam. Betul tak? Dengan cuaca Malaysia yang macam ni, siapa je yang tak nak kan? Yang kedua, rasa dia. Rasa dia tu unik dan terasa premium. Bukan manis gula biasa tu tau. Manis dia datang natural dari longgan, dari kurma merah. Jadi rasa dia tu lebih kompleks. Rasa macam mahal sikit berbanding air sirap biasa tu. Faham kan maksud saya? Okey, selain rasa yang sedap dan menyegarkan tu, satu lagi kunci kenapa dia viral, sebab dia senang gila nak buat. Serius, anda sendiri pun boleh buat minuman Instagrammable ni kat dapur rumah. Nak tahu macam mana? Mari saya tunjukkan. Inilah bahan-bahan asas dia. Ada longan dengan kurma merah untuk bagi manis natural tu. Ada kulak putih dengan barley untuk sejukkan badan. Lepas tu daun pandan bagi wangi. Tengok, tak ada benda yang pelik-pelik atau susah nak cari pun. Semua ni boleh dapat kat kedai runcit atau pasar raya je. Sebab itulah kos nak buat dia ni rendah. Cara nak buat dia pun, alahai, senang sangat. Sesiapa pun boleh buat, saya jamin. Mula-mula, rebus je barley tu sampai lembut. Lepas tu, campak masuk bahan-bahan lain satu-satu. Last kali, letak gula sikit, kacau, lepas tu sejukkan. Dah, siap. Sebab dia senang macam ni lah ramai orang berani cuba buat sendiri kat rumah. Dan lagi cepatlah dia jadi popular. Okey, tadi tu resepi asas. Sekarang, macam mana kita nak upgrade dia jadi lagi power biar betul-betul level viral? Jom saya kongsikan sikit tips rahsia biar rasa dia lagi kick. 4 benda simple ni je boleh ubah semua. Letak sikit gula Melaka, terus rasa dia jadi lemak manis. Campur sikit air kelapa, lagi segar. Nak nampak mewah, tambah buah laci. Dan yang paling penting sekali, presentation. Zaman media sosial ni kan, kita makan dengan mata dulu. Bila hidang dalam gelas jernih, penuh dengan ais, nampak mahal. Terus rasa nak ambil gambar, post kat IG. Macam itulah dia jadi viral. Alright, kita dah tahu dia sedap, segar, senang nak buat. Gabungan ni semua bukan setakat resepi best je tau. Ini sebenarnya satu formula untuk buat duit. Ya, peluang bisnes. Jom kita tengok macam mana minuman dari dapur rumah ni boleh jadi mesin jana pendapatan. Kita start dengan kos dulu. Bayangkan nak buat satu cawan yang penuh dengan bahan berkualiti ni, kos dia dalam 2 ke 3 ringgit je. Murah gila kan? Ingat nombor ni. Okey, sekarang cuba tengok harga orang jual kat luar. Satu cawan yang nampak menarik tu, biasa orang jual antara 5 ke 8 ringgit. Ikut tempat lah. Nampak tak permainan dia kat situ? Maknanya apa? Maknanya untung boleh cecah lebih 100%. Bayangkan, untuk produk yang senang nak buat macam ni, untung dia bukan biasa-biasa. Inilah dia. Macam mana satu trend tu bertukar jadi peluang bisnes. Jadi kalau kita ringkaskan, kira-kira dia simple je. Kos rendah, harga jual pula orang mampu beli. Tapi untung dia tinggi gila. Ini memang model bisnes yang perfect. Lagi-lagi untuk orang yang baru nak start berniaga.
Dan nak jual kat mana? Kat mana-mana pun boleh. Dari bazar ramatan yang memang sentiasa penuh orang sampai ke food truck atau jual online dari rumah je pun boleh. Sebab dia fleksibel macam ni lah, dia jadi peluang bisnes yang sangat-sangat menarik. Jadi, apa yang kita dapat simpulkan? Lai Chi Kang ni bukan setakat trend sekejap je. Dia ni package lengkap. Ada warisan tradisional, rasa yang sedap, rupa yang viral dan model bisnes yang untung gila. Semua dalam satu gelas. Soalan terakhir untuk anda, mungkinkah minuman ringkas ni jadi produk paling laku anda yang seterusnya?